Set demo rasa, mereka ni tengah buat apa? Pergi nyapu, duduk tepi jalan, tengah bersihkan jalan ke? Bukan. Mereka ni sebenarnya dalam usaha mengutip rezeki yang dilepar. Mereka ni dikenali sebagai penyapu jalanan atau ada juga hok gelakar sebagai penyapu koin. Satu budaya unik yang ada di beberapa lokasi tertentu di Indonesia. Fenomena ini cukup-cukup meriah ketika musim mudik. Gapo musim mudik? Musim mudik itu ialah ketika orang ramai pulang ke kampung halaman untuk menyambut hari raya. Ketika musim mudik, kumpulan penyapu koin ni akan berdiri di tepi-tepi jalan. Kalau orang Kelantan panggil, duduk diri di bira-bira jalan dengan memegang penyapu lidi yang panjang dan menanti orang balik duit shilling atau kertas. Bila ada orang balik jah duit, mereka akan sapu duit tersebut guna penyapu yang dia bawa. Kertas kasar adalah kunci. Siapa cepat, dia dapat. Bagi siapa mudik yang membalingkan duit siling atau duit kertas, ia mungkin sekadar sedekah untuk menolak bala atau berkongsi rezeki perjalanan. Namun, bagi siapa penyapu, setiap sen adalah taruhan nyawa di bawah tayar kenderaan.